Mereka dah kena tangkap kita yang jauh ni boleh buat apa. Sejak sehari dua ni, kita dengar mana-mana tempat, berita, media sosial, semua bercakap berkenaan dengan sumut. Perjuangan orang yang lebih berani daripada kita nak pergi ke Gaza, nak bagi bantuan kemanusiaan. Bukan nak perang, nak bagi bantuan kemanusiaan. Tapi sejak semalam, sebab apa heboh, mereka ni dah mula ditahan satu demi satu. Dan the latest yang aku tengok, hampir majoriti kapal dah kena intercept dengan Zionis. Jadi persoalannya sekarang ni, kita yang ada kat sini, apa yang kita boleh buat? Mungkin 2-3 poin aku nak share, boleh jadikan panduan dan sokongan kita untuk mereka yang lebih berani daripada kita. Yang pertama, benda yang paling utama, benda yang paling penting adalah doa. Kita tahu, benda yang aku sebut ni pun memang semua orang tempat ni semua dah sebut benda yang sama. Doa. Mungkin kita doa, tapi ada doa yang kita duduk, kita angkat tangan, doa yang kita minta bersungguh-sungguh. Sebab doa adalah senjata yang paling tajam, yang paling bahaya, yang paling powerful. Doa. Tengok, kita patah balik sikit je, kita patah balik zaman Nabi SAW dengan para sahabat. Setiap peperangan, Nabi akan duduk seketika, Nabi berdoa. Ada yang duduk sampai 3 hari 3 malam, ada yang duduk bersendirian. Para sahabat pun sebelum nak masuk perang tu berdoa. Doa dengan sungguh-sungguh. Antara doa yang kita baca dalam qunut nazilah hari ni, Allahumma ya mudhilal kitab wa ya hadimal a'da ihdinhum wansurna alaihim. Itu antara baik-baik doa yang dipetik daripada doa Nabi ketika dalam peperangan Khandaq. Bila tentera Islam dikepung, tentera kafir dah nak habis ni, tak boleh lari dah, Nabi gali parit dan doa. Jadi ingat, doa jangan berhenti, doa dan terus berdoa. Yang kedua, terus sebarkan info, bagi kesedaran. Ada di antara kita yang mampu bercakap, antara kita yang boleh buat video, editing poster, buat, sebarkan. Ada orang kata, dia tak ada kepakaran tu, dia tak tahu macam mana nak cakap. Cara dia, sebarkan. Jangan sekali berhenti sebar. Buatlah, nak share ke, nak repost ke. Mungkin kita rasa benda tu macam simple, tapi tidak. Dengan kita sebar, orang lain pula sebar, jadikan benda di rantaian, sedarkan seluruh masyarakat, seluruh dunia, sedarkan benda ni. Benda ni sangat penting. Yang ketiga, benda yang boleh kita jadikan juga panduan adalah dari segi konsisten. Janganlah jadikan, sebenarnya isu Palestin ni bukan isu sehari dua ni, berpuluh tahun dah. Dan kita tahu, tapi benda tu dia jadi macam season, jadi macam musim. Tengok teruk, sekarang ni kan 2-3 hari ni kan, tu dia rancak. Sebelum ni pernah rancak, tapi dia slow down. Lepas tu rancak balik, dia slow down. Jadi buat sesuatu. Sekarang ni kita ada media sosial, kita ada online platform. Gunakan sebaiknya untuk kita bagi kesedaran kepada orang ramai, dalam masa yang sama untuk kita sentiasa ingat untuk diri kita. Kita tengok, teringat, kita bercakap. Mereka ni hidup, Allah uji mereka dalam keadaan tak ada apa, dalam keadaan tak pernah tenang dan aman. Nak bandingkan dengan kita ni, Allahu Akbar. Bonus, kalau ada yang berkemampuan, bagilah bantuan, bagilah sumbangan. Tak kira sikit atau banyak, bagi. Yang penting, bagi dekat saluran yang betul, bagi dekat saluran yang yakin. Moga video ni manfaat. Jangan lupa like, komen dan share. Doa untuk saudara kita.